Macam mana kita nak daftar ShopeePay Invest dalam aplikasi ShopeePay? Kalau korang belum ada akaun ShopeePay, korang boleh daftar menggunakan kod ini. Buka aplikasi ShopeePay dan tekan ikon ShopeePay Invest. Dengan ShopeePay Invest, kita dah boleh mula melabur serendah RM10. Untuk mendaftar, klik pada menu Holding dan tekan butang Continue. Lengkapkan maklumat diri seperti email, bangsa, alamat rumah dan maklumat pekerjaan. Selepas dah lengkapkan kesemua maklumat peribadi, isikan pula maklumat kewangan seperti sumber pendapatan dan jumlah pendapatan tahunan. Akhir sekali, lengkapkan maklumat cukai, tik pada kotak persetujuan dan tekan butang Submit. Sekarang, kita hanya perlu tunggu pendaftaran selesai sebelum kita boleh mula melabur. Buat masa sekarang, ada 4 jenis pelaburan yang kita boleh pilih, iaitu Money Market, Fixed Income, Balance dan Equity.